kurban. Ya dah tu okey. Jadi terpulanglah kepada kita cara nak niat. Antaranya yang diajar kepada kitanya oleh para ulama'nya ialah kalau kita kurban seekor, inilah binatang kurbanku kerana Allah Ta'ala. Atau kalau sunat, inilah kurban sunatku kerana Allah Ta'ala. Kalau nazar, inilah kurban nazarku kerana Allah Ta'ala. Kalau kita kurban sebahagian je, inilah sebahagian daripada 7 bahagian lembu ini sebagai korban aku kerana Allah Ta'ala. Dalam hati kita niat gitu. Tak payah berlafaz pun tak apa. Itu kalau kita niat kalau kita yang nak korban. Dan satu lagi yang selalu saya peringat ketika hadir majlis-majlis korban ni, ialah kadang-kadang lembu tu tak beli lagi. Pergi korban dah. Jadi niatnya niat korban, lembu tu tak beli pun lagi, tak akad lagi jual beli. Apa satu hal juga. Tu kena faham boleh Benda yang kita nak korban ni kena binatang kita yang kita telah beli. Ini kita tak akad pun lagi jual beli. Dengan tuan lembunya. Tu dia. Jadi ini pun satu hal juga. Jadi itu bukan lembu kita. Dah tak beli lagi kena akad. Dah pitih tak bawa ni, tuan lembu ada. Saya kata boleh akad dalam bentuk beli secara bayar secara bertangguh. Saya beli sebahagian daripada 7 bahagian lembu ini dengan harga RM800 dengan hutang, dengan bayar bertangguh. Tuan dia kata saya jual. Ya, jadilah. Walaupun tak bayar lagi, lepas meleh tu bagi habis, bawa bayar pitih pun tak apa. Boleh bayar hutang, boleh bayar bertangguh. Jangan kita pergi sembelih niat begitu dengan kita tak beli pun, bukan binatang kita lagi tu kita tak beli. Itu pun kerap kali juga berlaku dalam masyarakat kita. Yang tukang wakil pula lagu mana? Tukang wakil pun sama, niat gitu je. Tuannya kita kata pada tukang sembelih, Pak Long, saya wakil pada Pak Long untuk sembelih satu bahagian daripada 7 bahagian lembu ini, kurban saya kerana Allah Ta'ala. Tukang wakil kata, ya saya terima. Jadi dah tu. Dia sembelih pun niat untuk korban pada 7 orang yang diwakil pada dia. Sembelih lah, benda tu dalam hati dia je. Sudah memadai dah. Tidaklah perlu pada borang begitu gini. Setengah tu ada borang, ada apa gitu gini. Tu modern sangat, formal sangat. Benda tu benda dalam hati je. Sekadar ada niat begitu sudah memadai. Okey, sekadar itu saja, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menambahkan ilmu pengetahuan dan kepahaman yang mendalam terhadap agama Allah Subhanahu wa taala berdasar pada sumber-sumbernya yang sahih, hadis-hadis Nabi yang sahih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.